interview satu menteri kan, yang bestnya dia tanya saya balik apa yang saya tanya dia. Ini nak menunjukkan sebagai wartawan, kau bersedia tak dengar apa yang kau tanya? Betul. Walaupun waktu tu saya macam takut agak kan, tapi bagi saya suka lah standby dapat saya suka menteri lah. yang Saya tu. suka lah, maknanya dia nak cuba menguji saya faham ke tak apa soalan saya. Tapi alhamdulillah waktu saya dapat jawab. So bagi saya bila dia uji saya dapat jawab, dia jadikan conversation tu lebih seronok. So maknanya dia tahu apa yang saya tanya dia, saya faham. Saya bukan tanya soalan based apa yang saya dapat daripada bos saya. Itulah pengalaman yang saya rasa kalau saya tak ready, dia boleh jadi satu suasana yang agak memalukan. Sebab kita tengah live ada kamera banyak-banyak. Bayangkan bila tiba-tiba VIP tanya saya, macam awak tahu tak apa benda 5 perkara tentang ni. So kalau saya tak boleh jawab, dia akan segan lah. Sebab tu sebagai wartawan, perlunya persediaan rapi. Kita bukan datang interview tu datang terus. Saya percaya macam Cabat pun, walaupun dia mengacara ni, dia dah buat research dah. Apa nak tanya pasal Zaim ni, angle apa nak bawa direction interview tu. Sama kat saya sebagai wartawan, bila saya interview seseorang VIP atau mana-mana pihak, saya dah ada dah persediaan yang saya lakukan supaya bila saya tanya, saya faham apa yang dia bagi tahu dan senang untuk saya buat follow up question selepas tu.